soalan 26. Kita nak bina satu heksagon diberi jarak menyerong rata AB. Okey, ini adalah garisan AB. Okey. Pakai awak punya drawing board. Okey, ni awak punya pembaris, luruskan. Okey. Kita buat garisan sudut 90 darjah pakai pembaris saja. Okey, pakai pembaris saja. Okey. Lepas tu dari sini kita buat pembahagi di sama serenjang. Okey. Okey. Kemudian kita nak buat sudut 30. Okey, ni adalah saya punya sudut 30 lah, pembaris sudut 30. Okey, awak pakai je awak punya pembaris ni, awak buat garisan bersilang. Okey, ni. Okey, kita balikkan yang ni pembaris. Buat garisan bersilang. Sudut 30. Okey. Boleh check lah kalau tu tak confident. Okey, ni semua 30. Okey. Kemudian dah buat macam ni. Awak nampak tak yang ini? Titik ni. Okey, daripada titik ni kita nak buat sudut 30 lagi di setiap penjuru. Macam mana? Macam ni. Okey, ni terbalikkan awak punya pembaris. Yang bersilang di garisan yang awak dah buat tadi tau. Okey. Lagi satu. Atas bawah lah awak buat. Tadi mula kan. Okey. Okey. Nampak tak yang bersilang ni? Okey. Dah dapat. Terangkan awak punya objek. Okey, dapatlah awak punya heksagon. Okay. Dah siap. Dah jadi dah. Rujuk buku teks muka surat 81. Okey, muka surat 81 kalau nak tengok balik. Terima kasih.